Kami memperlihatkan perkara ini salah satu tindakan yang pengecut oleh seseorang menteri, seseorang wakil rakyat, seseorang wakil mahasiswa yang sepatutnya membawa suara kami ke peringkat atasan untuk memperjuangkan hak seseorang mahasiswa dan ke semua mahasiswa di seluruh negara. Jadi ini saya ingin membentangkan satu memorandum yang telah digubal oleh 33 gerakan mahasiswa seluruh Malaysia, dan perkara ini, memorandum ini telah disokong oleh 74 organisasi terhadap memorandum ini. Sepintas lalu, Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971 atau kata nama lainnya AUKU ialah undang-undang yang mengatur penubuhan, pentadbiran dan fungsi universiti awam serta hak dan tanggungjawab pelajar. Walaupun AUKU telah dipinda beberapa kali sejak dimaktubkan, termasuk mengembalikan sebahagian hak mahasiswa, banyak sekatan ke atas autonomi pelajar dan kebebasan akademik masih kekal. Memorandum ini menyeru kerajaan memansuhkan sepenuhnya AUKU dan menggantikan dengan rangka undang-undang yang lebih progresif, inklusif dan demokratik.